Oi, asa kaki jangan biak lama-lama. Ni pun sama. Kalau biak ni, alah kuman, tisu kaki makin mati. Habis. Kau tak boleh potong kaki. Below ni amputation, ankle amputation. Semua sebab paha gula. Jangan dah habak lama dah. Gula yang terlalu tinggi dalam darah boleh merosakkan bahagian tisu kulit dekat kawasan pressure bawah tapak kaki. Gula ni perangai dia bukan rosakkan tisu sahaja tau. Dia rosakkan sekali saraf dekat kaki. Yes, diabetic neuropathy. Dan gula juga menyebabkan pengaliran darah pada kaki menjadi kurang. Sebab itulah ni berlaku. Tambah pula dengan kuman. Staph aureus ataupun Pseudomonas aeruginosa. Dia cukup suka lah luka macam ni. Sebab itulah boleh parah jadi macam ni. Untuk elakkan yang ni, jaga gula, jaga gula, jaga gula, jaga gula, jaga gula. Lepas tu keraplah cuci luka. Kalau cuci dengan air garam saja, cukup tak? Tak cukup dia. Air garam ni elok untuk cuci luka, lepas tu lembabkan kawasan luka. Tapi dia tak boleh bantu tumbuhkan daging. Dia tak boleh bantu untuk matikan kuman. Cari Fastwell Spray. Dalam pokok Yukas pun pernah sembang pasal benda ni. Spray tu Din, kalau kau spray kat luka, dia boleh tumbuhkan isi. Fastwell Spray ni boleh tumbuhkan isi ke? Kau overclaim. Dalam Fastwell Spray ni dia ada nano silver iron. Yang ni lah yang bertanggungjawab membantu penghasilan tisu yang baru. Yang ni luka, kalau purple ni penghasilan tisu yang baru. Granulation tissue. Ada satu study di compare antara hampa basuh dengan normal saline saja ataupun solution yang ada nano crystalline gel. Nano silver lah. Dalam masa 3 minggu sahaja, cuci hari-hari, 80% tisu sihat naik selepas kita basuh cuci luka dengan nano silver. Cuma 28% sahaja tisu sihat nampak pada pasien yang basuh luka dia dengan air garam. Dan kajian yang terbaru tahun 2025, cuci luka untuk pasien kecil manis guna silver dressing. Nano silver ni bukan mempercepatkan tumbuh daging sahaja. Dia sifat anti radang dan juga antimicrobial. Dalam spray ni pun ada Manuka Honey. Madu ni sifat dia asid, likat dan memang sifat antimicrobial semula jadi. Defensing one. Yang ni lah antibiotik natural yang ada pada madu. Sebab tu hampa jangan heran dekat klinik ke hospital ke guna madu Manuka untuk cuci luka. Nampak luka macam ni, korang bayangkanlah yang ni tapak kaki dan ada ulcer. Ambil Fastwell Spray, goncang. Kawasan luka tu, spray. Gauze. Spray lagi. Tutup dengan gauze. Try buat hari-hari macam ni. Luka asam mak ke, luka asam ayah kan akan nampak better. Tapi gula tetap kena kawal. Gula tinggi merencatkan imun sistem badan. Basic kena faham. Dan Fastwell ni bukan setakat luka kecil manis. Luka accident ke, luka cedera parah ke pun boleh pakai. Tapi kalau luka dalam mulut, macam asam mulut lidah kan, jangan gatil pergi tembok guna spray ni pula. Tak sesuai untuk dimakan.